sejarah tamadun Mesir Purba terrekod satu kisah berkenaan tanah Pan yang mempunyai kerajaan sendiri pada tahun 2450 sebelum Masihi dan 1155 selepas Masihi. Katanya tanah ini menguntungkan Mesir Purba sendiri kerana mereka memperolehi bermacam-macam barang dagang dari tanah misteri itu. Persoalannya sekarang TZ nak tanyalah, betul ke tanah Pan ni wujud ataupun sekadar hanya satu mitos, imajinasi penduduk Mesir Purba ataupun sesuatu yang belum ada jawapan? Pada zaman pemerintahan dinasti ke-12 sekitar tahun 1991 hingga 1802 sebelum Masihi, sebuah karya berjudul Tale of the Secret Cellar telah mencatatkan kisah seorang kelasi Mesir yang terdampar di tanah Pan, tanah misteri itulah guys, dan diselamatkan oleh seseorang yang mendakwa dirinya ialah tuan kepada tanah berkenaan. Kemudiannya kelasi Mesir itu kembali dengan membawa banyak barang berharga seperti emas, rempah ratus dan gading. Pada tahun 1477 sebelum Masihi, Ratu Hatshepsut pernah membiayai kempen penjelajahan laut ke tanah Pan. Selesai penjelajahan, para pelayar kembali dengan 5 buah kapal yang membawa emas, pokok balak bernilai seperti ebony dan African blackwood, pelbagai jenis haiwan eksotik seperti mawas, zirafah dan harimau bintang, dan juga hamba seramai 210 orang. Cacatan sejarah tentang tanah Pan ini sangat menarik perhatian para ahli kaji Mesir Purba, arkeologi dan sejarawan. Kemudian pasukan ini memulakan pencarian di manakah tanah Pan yang kaya dengan barang berharga itu. Tekaan awal pengkaji ialah berkemungkinan tanah Pan ini terletak di mana-mana kawasan pedalaman. Berkemungkinan juga jauh dari benua Afrika kerana tamadun Mesir Purba juga terkenal dengan bidang pelayaran laut selain membina piramid. Pengkaji mula meneliti barang berharga dari tanah Pan yang telah diukir di dinding makam Ratu Hatshepsut dalam kompleks Wildia El-Bahari yang terletak di barat Sungai Nil. Logiknya guys, sekiranya tanah Pan ini sebuah mitos ataupun hanya imajinasi, mustahillah kan orang-orang Mesir Purba sanggup mengukir tentang tanah misteri ini di makam Ratu Fir'aun mereka. Logiknya tidak. Ni apa yang TZ ceritakan ni? Haiwan eksotik yang dibawa seperti mawas, babun dan zirafah menunjukkan bahawa tanah Pan berkemungkinan terletak di mana-mana wilayah dalam benua Afrika kerana haiwan-haiwan ini hanya ditemui di benua tersebut. Surprise-nya guys, pada tahun 2010, misteri ini masih belum terjawab. Jadi sebenarnya di manakah tanah Pan ni guys? Sekarang pengkaji masih tidak berputus asa untuk mencari lokasinya. Mereka percaya bahawa tanah Pan bukan dongeng seperti kota Atlantis, tapi hanya menunggu masa untuk menemui jawapan sebenar. Boleh jadi tak guys, sebenarnya tanah Pan ini mungkin juga lokasi di sebalik mata. Siapa yang tahu guys? Ini kan semua kuasa Allah, mungkin juga dia menyembunyikan tempat yang penuh kaya ini daripada manusia-manusia rakus di luar sana.